FB Go Live Fikim FM. Fauzi Aman Shah bertanya, Datuk. Saya gunakan motor besar. Okey, motor besar tambah lampu spotlight. Boleh ke tak boleh? Sebab yang dah sedia ada rasanya dah cukup terang dah. Betul. Banyak memang kreatif. Rakyat Malaysia ni memang very kreatif. Dia akan tambah lampu, tambah. Malam tadi saya balik daripada KLIA, saya nampak ada kereta pasang bukan lampu biru saja di bahagian fog eyes. Bahagian depan tu bahkan ada pasang lampu kelip-kelip blinking untuk kiri kanan, ke kiri kanan di bahagian belakang. Bertukar-tukar. Saya ingat ada dalam 10 warna kot. Oh, dahsyat. Memang. Di dalam undang-undang, di bawah Seksyen 96, hanya 3 warna lampu sahaja. Iaitu lampu di bahagian hadapan, putih dan amber. Waktu lampu di belakang, yang warna brake ada merah, malam ada warna merah, dan amber waktu signal, lampu isyarat kiri kanan, dan putih adalah untuk reverse atau ghost stand atau mengundur. Jadi 3 warna lampu ni saja pada kenderaan, tak lebih. Yang lebih tu kita tambah. So mungkin hari ni pegawai saya tak nampak, sebab pegawai saya ada berapa kenderaan, ada hampir 28 ke 30 juta kenderaan berada di jalan raya. Jadi kalau kena saman tu memang nasib kurang baik lah gitu kan. Saya. Okey, seterusnya ke tanah WhatsApp Kunti. Datuk, apakah punca tayar kereta meletup? Bagaimana bagaimana untuk semak sama ada sesebuah tayar tu sudah tamat tempohnya? Senang je. Yang pertama sekali, bagaimana tayar tu meletup. Memang tayar tak ada mustahil, kerana buatan itu adalah mesin yang buat, bukan manusia buat. Manusia buat pun tak betul kan. Jadi apatah lagi mesin yang buat. Jadi quality control tu yang yang paling penting. Jadi apa yang saya nak maklum kat sini, apabila kita beli tayar, kita kena cek tayar-tayar tu jenis apa, model apa. Bukan beli terus pasang. Kita kena tahu tayar-tayar ni yang model mana yang bagus, model mana yang sesuai untuk jalan di negara kita. Kalau kita beli tayar yang untuk jalan kat Jepun, untuk jalan kat England, kita pakai kat Malaysia, temperature negara kita tak sama dengan negara sana. Itu yang berbeza. Jadi belilah tayar yang betul dan ada tarikh kat tepi tu. 4 dempul. 29 sorry. 2917. 29 tu minggu ke 29. 17 tu tahun 17. Jadi dia ada 4 digit nombor yang ada emboss kat tepi tu. Jadi pastikan janganlah beli tayar yang ada diskaun 20%, 30%. Usia tayar tu dah lebih 5 tahun. Rugilah. Saya